A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bagi tuan pengerusi surau An-Nur, tuan imam, barisan imam, barisan datang kuasa, aktiviti penggerak aktiviti surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Hari ini tajuk yang telah dipilih adalah istiqamah kunci kejayaan. Saya terima kasih banyak. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah adik budi dengan bahasa. Banyak tempat kadang-kadang ajak saya waktu pelancaran tabung, tapi bila dah siap, saya tak panggil lah. Tapi kira baguslah tempat ni. Kan? Dia ingat nak panggil saya bila dah siap. Jadi saya nampak lah sebelum siap macam mana. Dah siap masa tu ceramah motivasi sekali dengan budak-budak pelajar sekolah dengan kan SPM kita selalu. Masa tu kan, jadi rupa-rupanya dah siap dah, alhamdulillah. Tak tahulah lama berapa tahun dia daripada tempoh tu. 8 tahun lah, lamanya ya Allah. Kan canggih surau kan. Kipas pun besar. Aircon pun tak cukup aircon ni kan. Aircon buka, pintu buka, sampai ke jalan sejuk ni. Macam saya baru 4-5 hari baru balik daripada umrah. Jadi balik-balik aja tu berceramah di Jengka, faham? Lepas Jengka tu pula esok paginya tu di Pasir Gudang, Johor. Lepas Pasir Gudang, Johor, petang Iskandar Puteri, malam dekat JB. Lepas tu pagi-pagi esoknya tu di Al-Ustah Kedah Abdul Rahman menerima tauliah dari Kedah. Samalah dengan Ustaz Kazim, dengan Belah Khairi, samalah dengan semua. Tak Syed Nur Hisham semua pergi lah. Habis daripada Kedah tu terus ke Melaka, Kerubung malam semalam. Pagi tadi di Raub, petang Raub, malam sini. Saya berdoa sebenarnya program malam ni batal, tak jadi juga. Jadi juga dia kan. Alhamdulillah, konok saya dapat datang. Jadi bila sebut tentang istiqamah ni, istiqamah kunci kejayaan. Istiqamah ni bahasa orang Bukit Raja, dia sebut konsisten. Dan keberterusan. Itu sebabnya nak berjaya dalam hidup ni, 5 perkara tak boleh elak. Nombor 1, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Saya selalu sebut. Yang kedua, kena ada komitmen, usaha. Ketiga, kena ada fokus dengan apa yang kita nak buat. Keempat, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Dan kelimanya, itulah dia istiqamah. Jadi apa maksud istiqamah? Pengertiannya membawa maksud satu perkara yang dilakukan secara berterusan dan bukan terhenti pada musim-musim tertentu sahaja. Ini kerana amalan dilakukan secara istiqamah lebih disukai oleh Allah SWT. Contoh musim tertentu, musim penceramah. Contoh penceramah tertentu datang. Tapi macam surau memang ramai macam ni. Jadi saya tak ada kisah lah sangat kan. Okey. Untuk malaman semua, surau ni setiap malam ada pengkuliah guru-guru takmir yang datang mengajar, yang mana ilmunya jauh lebih mendalam daripada Syamsul Debat. Jadi jangan tak datang.
Rugi tuan-tuan tak datang. Ya. Ataupun contoh musim bulan Ramadan. Ini dah mula dah ni. Orang nak mula buat kutipan. Ya. Orang paling rajin sedekah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kutipan dia setiap malam tu tinggi. Nak pula orang yang bagi nama nak tahlil. Setiap keluarga bagi. Sebulan mencecah 40-50 ribu. Bukit Raja lagi lah ratus ribu. Kan? Jadi musim-musim tertentu. Macam anak-anak yatim kan. Bulan puasa full ibu. Lagi sibuk anak yatim tu daripada penceramah. Bila kita nak buat majlis, kita nak buat majlis buka puasa, nak ajak anak yatim, minta maaf lah, kita nak penuh. Lain kali booking awal. Jasa musim ni. Macam tu. Tiba-tiba masuk satu Syawal, budak tu dah tak jadi yatim lagi dah. Tiba-tiba orang tak tahu dah dengan dia. Macam tu. Ataupun musim tertentu, musim korban lah. Masa tu, mungkin orang rajin. Tiba-tiba dia rajin ke surau, rajin ke masjid. Musim kenduri, rajin ke surau, rajin ke masjid sebab nak mengajak kenduri, mengharapkan imam akan tolong bantu handle kenduri ke rumah dia. Jadi benda ni tak berlaku di Bukit Raja dah, berlaku ke tempat lain. Jadi makna kata istiqamah ni bukan terhad pada musim tertentu, tapi pada setiap masa. Itu sebabnya Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau beramal walaupun sedikit, tapi berterusan. Macam kita beramal kan, kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Nabi kata itulah zikir yang berat, yang ringan, nampak ringan, tapi ramai orang tak buat. Dan walaupun nampak sikit, tapi berat pada timbangan amal. Itu Nabi dah beritahu tu. Kan? Sebab Nabi ajar kita, benda yang simple dia. Nabi kata istighfar. Bila sahabat tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah, macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar, astaghfirullah. Nabi kata, barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi, istighfar ni macam mana? Nabi ajar, astaghfirullah. Kalau rajin ni, astaghfirullahalazim. Rajin ni, astaghfirullahalazim, alazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Kek Suraman popular, astaghfirullah, innallaha kana tawwaba, astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Atau Allah mantara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu istighfar. Boleh juga. Astaga Nabi tak ajar. Astaga, kan? Itu Nabi tak ajar. Jadi kena tengok tu. Kunci pula adalah merupakan sejenis kunci yang mudah alih untuk melindungi sesuatu daripada dicuri, kan? Musnah, sabotaj, pengintipan, penggunaan tanpa kebenaran dan rosak. Dan yang mana kunci itu boleh dibuka dengan anak kunci. Itu tahulah kan kunci. Tapi kan kunci ni nak berjaya tu, kejayaan tu apa maksud berjaya? Kejayaan proses peringkatan satu tahap ke tahap yang lain. Ada orang cakap kaya tu berjaya. Ada orang cakap banyak duit, berjaya lah tu. Satu bentuk kejayaan. Tapi untuk mereka yang dah berusia 50 tahun ke atas, kejayaan pada dia adalah ketenangan. Tapi kalau umur dah 50, serabut lagi, kan? Ada harapan. Kan? Tapi kejayaan tu sekarang ni terkunci. Nak kunci, nak buka kejayaan ni, nak dapatkan kejayaan ni, kena ada apa yang disebut sebagai istiqamah berdasarkan tajuk yang dipilih oleh Jatuh Kuasa Surah An-Nur. Sefaham kita macam tu lah. Kunci kejayaan. Istiqamah kunci kejayaan. Memang betul. Macam saya sebut tadi kan, 5 tadi kan. Prosesnya panjang, komitmen, fokus, disiplin, istiqamah. Contoh paling senang, kita ambil pemain bola sepak lah. Yang bagi faham kan. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba boleh wakil Malaysia. Kedua, kena ada komitmen, rajin latihan.
Kan? Petang-petang training, cara sepakan, cara menanduk, cara ni. Ketiga, kena ada fokus. Bila coach tu ajar macam ni, kena ikut. Ni bola menanduk pakai kaki, bola kaki pakai kepala, macam mana? Orang menyepak pakai kaki, dia nyepak pakai koting. Tu koting. Keting. Tak faham. Dia nyepak pakai betis, contohnya. Mana main bola macam tu? Menyepak pengkar, macam mana? Dia ni main Malaysia. Orang yang paling kuat mengutuk ni, orang yang datang stadium. Cara bercakap tu macam dia lah pakar main bola sepak ni. Dia menyepak pun tak berhenti. Tapi mengutuk. Benda ni macam mana dia boleh main ni? Oh, tahu dia marah kan? Macam tu. Dan yang kelima, adanya konsistensi, keberterusan. Maknanya, bila dia main tu bagus. Nampak je dia scoring, dia score je. Lepas tu dia ni bagus, disiplin ni bagus. Orang macam ni orang ambil. Ingat tak dulu pernah cerita pemain bola sepak Malaysia kena tangkap, dia lagi daripada kem latihan tu, dia menyelundup keluar, dia pergi kelab malam. Lepas tu tertangkap. Lepas tu dia digugurkan oleh skuad kebangsaan, contoh lah kan. Jadi lepas tu dah tak nampak dah wakil Malaysia susah dah sebab disiplin. Itu saya kata tu contoh yang paling senang. Macam tu je budak SPM. Disiplin tak ada. Pukul budak, bully budak. Langsung kena gantung sekolah. Kena gantung sekolah dah tertinggal pelajaran. Macam mana nak berjaya? Contohlah. Kan? Firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 112. Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kan? Ingat tu. Di dunia ni semua tak boleh nak cover. Allah Maha mengetahui. Nak tipu siapa? Kan? Nak tipu siapa? Kita nak buat apa? Buat jahat semua Allah Ta'ala nampak. Tu Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kita nak buat jahat, nak buat maksiat, dia kata jawab dulu 5 soalan. Itu Syekh Ibrahim Adham. Pertama, kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Mana datang, semua tempat Allah Ta'ala nampak. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Macam mana pula? Semua rezeki Allah bagi. Ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah. Ada satu tanah membuka kat Bukit Raja. Pun Allah punya. Yang muka bumi Allah. Keempat, waktu malaikat maut nak cabut nyawa kamu, minta tangguh. Dan kali lah datang, sibuk tu. Kau dapat lah macam tu? Tak dapat. Yang kelima, waktu nak dimasukkan kamu ke dalam neraka, kamu minta tangguh, kamu nak beramal dulu. Barulah ditentukan masuk syurga, masuk neraka. Memang tak dapat lah. Akhirnya jangankan 5, satu soalan pun tak boleh jawab. Yang hakikat dia. Kan? Jadi macam tu jugalah. Macam tu jugalah dengan hidup kita. Itu sebabnya Allah Ta'ala beritahu dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah beritahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kamu kesemuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memang kita ni buat jahat memang melampau-lampau betul. Mengutuk orang, ya Allah. Bayangkan dalam komputer, dalam handphone je tengok. Kalau dapat dia masuk ruangan komen tu, ya Allah. Saya baru semalam dalam kereta tu saya buka-buka tu. Terdengarlah ada satu hamba Allah ni sebut, saya dulu pernah kaya, duit banyak, kereta besar, rumah besar. Saya masuk pasar raya pun, saya tak tahu, saya nak beli barang, saya ambil je. Saya tak tahu harga berapa. Ruangan komen tu saya baca lah. Saya pun macam tu juga kalau masuk kedai Iko dia. Aku kata, ya Allah, aku baru nak bersedih dengan orang. Ada, aku dah punya kreatif kan. Itu sebab Malaysia ni, netizen di Malaysia, mendapat pengiktirafan tempat kelima dunia. Tempat kelima dunia kategori cyberbully. Cyberbully nombor 5 dunia. Israel pun koyak. Orang cakap macam mana? Bab membalun bagilah. Itu sebab kadang-kadang kan, kalau orang tak kuat iman lah baca komen tu, ya Allah. Saya kata, mana dia ni belajar? Letak muka pemimpin, letak muka pemimpin. Tak kira lah parti mana kan.
Kita punya ketaksuban kita lah pada sesuatu fahaman tu kan. Bila letak satu muka, jangan tulis apa-apa. Jangan puji-puji pun, letak muka, post. Tengok komen, kepala bapak semua keluar. Mati lagi bayi anak haram, tak guna, tuntang di balon. Datanglah Haji Kesua An-Nur, yang istiqamah ni. Dia pun komen, janganlah tulis benda-benda yang macam ini. Nabi tak mengajar kita bercakap bahasa kasar. Sekiranya kamu tidak ada perkara baik yang nak kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan yang benar AJK Surah An-Nur. Kau tengok ada reply bawah tu, di balon sudahlah kau pun sama kepala bapak semua dia pula dapat. Iya, tu dah cakap kan la ilaha illallah. Saya kata kan, itu kadang-kadang kenapa? Sedangkan apa yang dipesan oleh para ulama sebut apa? Dia kata apa yang kita tulis, apa yang kita type dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Sudahlah AJK Surah An-Nur ni tutang di balon. Duit banyak. Minta lagi ke orang. Dia tak, orang yang mengutuk, bukan saya cakap ni. Orang yang komen tu. Ada je tak puas hati dengan pengusi. Kan? Contoh. Duit banyak, minta lagi dengan orang. Dah lah tu, duit banyak, program tak ada. Dia cakap dulu. AJK Surah pun jawab, program banyak, kau yang tak ada. Dia macam kan? Dia ingat apa? Bukan senang-senang tuan-tuan. Kita sekarang ni dalam misi surau ni nak mencari lagi 40 juta. 40 ribu, 40 juta. 40 ribu. 40 ribu. Nak cari lagi 40 ribu. Bagilah tuan. Kan kita dah nampak dah, nampak. Kesian nak tengok. Batu blok ni tak siap lagi, nampak. Ni bukan design ni, belum siap tau. dah siap dah ni. Dah siap. Dah siap. Allahu Akbar. Samsul debat ni tu salah dia. Gurau. Tapi cantik kan design dia. Batu ni pun sejuk sekali. Ya, aku cakap kan. Orang kutuk kan. Mengutuk kerjanya. Bukan senang. Tengok. Kita kan pengadang tu pun tak boleh nak buat lagi. Ini Tahmano Bank punya dia ambil dia dah tu. Kan? Itu kita kena pasang tu buat elok-elok. Siapa kau jawab bank AJK ni? Dia betul tu kita nak buat kan? Kita nak buat elok, kita nak buat proper. Mana? Ada je kata tadi. Orang ni kalau dia mengutuk ni, tu dia cakap. Tapi dia tak fikir usaha ini buat 8 tahun. Saya saksi hidup. Ceramah masa tu, saya ingat lagi. Masa tu makan pun mana sempat aja. Saya ingat lagi zaman malam tu. Burger bawa. Kan? Betul kan? Aku masih ingat ni masa tu. Dengan platform yang bunyi-bunyi tu. Masa tu. Rupa-rupanya betul. Tuan-tuan tengok kat luar sana berapa banyak orang kutip duit. Ada orang pernah pakai muka saya. Jalankan tabung. Minta. Sudahnya 1 tiang pun tak naik. Betul. Kutip sebulan sampai 10 15 ribu boleh dapat. Kutip duit orang. Tapi apa benda pun tak naik. Ada satu hamba Allah tu. Atas nama tu lah. Nak buat pondok lah. Pusat-pusat pengajian. Sudahnya ada orang report ke SPRM. Baru dia nak buat pecah tanah. Tapi duit dah tak ada. Susah kan. Itu kadang-kadang ni. Melampaui batas dia kata. Duit orang ambil, tapi guna untuk tujuan. Yang ni dah confirm, terbukti. Cuba tengok tadi, semayang macam mana. Sujud, tombonam muka. Saya tadi masuk, saya dah confused. Surau ke R&R. Dia punya toilet dia, cermin dekat setiap tiang tu. Nampak? Sejuk aja. Terbaik lah. Tu saya kata, itu dengan tahap tak siap lagi 40 ribu tu. Kalau ada 40 ribu, saya rasa, jangan main-main. Surau dah siap. Kan? Dekat dalam tadi, Pulau Panggang kan? Tak ada, itu kuih dia boleh bagi kat aku. Contoh lah, tak nak bagi tahu. Sebab 40 ribu tadi lah.
Macam tu kan. Orang asam dan serbat ni tak ada lah. Sebenarnya saya pun memang tengah kontrol makan. Dia dah dengar PA saya dah cakap sebab tak makan sangat. Betul. Kontrol. Saya tengah buat extreme IF. Kontrol. Jadi saya tak makan dah lepas ni. Tu. Ada makan tak? Ada lah. Okey. Kan. Jadi macam tu lah. Melampaui batas. Duit salah guna apa semua. Tapi ini dah terbukti. Kapetnya, kemudahannya. Tak sangka kita boleh duduk dekat dalam surau ni. Rupanya dah berapa tahun, baru bulan 12 bulan 12 itu Jadi mana kata bantu. Jadi tu sebabnya kalau kita tengok kejayaan tadi, kata tengok dalam tu kita nak cari nak keampunan dosa-dosa kita. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebenarnya Allah nak mengampun dosa-dosa kesemuanya. Jadi kita minta ampun dengan Allah banyak. Salah satunya nak minta ampun tu apa Allah Taala suruh kita buat, Allah Taala larang jangan kita buat. Jangan kita ni kan. Begitu juga firman Allah Taala surah Al-Fussilat ayat yang ke-30. Semuanya orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Bila mereka tetap di atas jalan yang betul, turunlah kepada mereka malaikat dengan berkata, janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga telah dijanjikan kepada kamu. Itu nampak tak? Terus jangan kita berpaling, jangan kita beralih. Dan datang surau, kajian datang surau, surau An-Nur. Surau yang paling bercahaya sekali dekat Bukit Raja. Datanglah ramai-ramai. Susah nak tengok surau kipeh besar macam ni. Kat sini 25,000 tau tu paling kurang. Paling rendah 25,000. Ini time ramai orang je boleh pasang. Kalau tak ramai pasang tersingkap kain imam ni main-main. Ini waktu sujud ni. Betul, saya dipahamkan macam tu. Dia yang jenis yang besar ni. 25 ke 45,000 tengok saiz. Betul. Jadi kita terasa macam angin sepoi-sepoi macam angin luar, betul tak? Tapi semua ada harga dia. Jadi kalau lalu tabung tuan-tuan jangan buat lalap ya. Lalu tabung, sumbatkan duit. Kalau tak boleh masuk duit, jam tangan, golang, antai masuk ke dalam tu. Tahulah JK surau nak tolak kat kedai dapat berapa. Mana handphone pun yang tak apa-apa pakai tu, setakat buat grup WhatsApp je pun boleh masuk dalam tu. Tahulah kita tolak kat Bukit Raja ni, banyak kedai yang timur telefon second hand ni. Kan? Jadi gitu cara dia. Boleh ke tak boleh? Alhamdulillah. Macam tu semangat kita nak. Jadi saya dengan ini melancarkan tabung kutipan untuk pembangunan surau An-Nur. Jadi bolehlah tabung ke belah mana? Mana tabung? Baru nak ambil tabung ke? Ada tabung dekat luar, ada tak tabung? Ada Jadi masukkan duit dalam tabung jangan bawa tabung terbalik cari duit kat rumah. Biar je tabung dekat situ. Masukkan Jadi istiqamah kunci kejayaan. Kenapa? Kejayaan yang kita nak kejar bukan kejayaan di dunia saja, termasuk juga kejayaan di akhirat. Itu yang Abu Lais As-Sarmakandi kata, kalau nak berjaya tu kita mesti takut kepada Allah SWT. Tanda takut kepada Allah Taala ni ada 7. Pertama, tanda takut kepada Allah tu terlihat pada lisannya. Itu lisan tadi kita cerita tadi. Lisan tu ada lisan berlidah dengan lisan berjari. Lisan berlidah yang kita cakap, lisan berjari yang kita tarik. Kadang-kadang kita nampak dekat surau, nampak kat masjid, muka bangang. Tapi bila dia menaik, bila dia mengutuk orang, ya Allah, tak cukup tanah. Semua dibalun dia. Kan? Ada je mana tak puas hati, ada yang mana tak betul kat orang. Macam dia betul semua. Macam tu. Lisannya, kata-katanya. Orang perempuan pun kena berhenti dah tahu. Bercakap, aku ni mulut je jahat. Hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Dahlah menurut kajian, di Malaysia ni, lelaki mati dulu. Jadi orang perempuan hati-hati dengan benda yang kita cakap. Kita kutuk-kutuk dia, mati dia malam ni. Besok tahulah menyesal, kan? Jadi jangan cakap yang baik-baik aja. Suami balik lambat pun jangan kita lambat balik. Ingat hotel. Tak.
Ya Allah, rindunya saya pada suami saya. Saya fikirkan abang dah tak ada di dunia ni. Rupanya abang balik minum lewat je. Saya tadi baru nak report polis. Dia cakap lembut tapi maksudnya bisa tau. Abang jangan lama-lama macam ni lagi tahu. Saya tak suka tidur seseorang. Macam tu. Cakap baik-baik. Barulah betul. Sound aja. Yang suami pula kebetulan semangat dapat surau baru. Dia sama dengan imam mengaji. Imam mari kita ngaji seronok juga ngaji imam ya. Tengok ni panjang pendek jaga. Lepas isyak sambung lagi ngaji punya seronok. Dia dah dapat dah mood mengaji. Terima kasih lah mak, seronok juga Lepas tu dah pukul 10. Dah lah kita balik lah ya, kata imam. Imam pun cakap lesen saya pun tak besar sangat. Imam kata saya pun sama. Sampai ke rumah lambat balik. Bahal. Ya Allah. Abang tadi mengaji dengan imam. Baca berterabur. Mulut. Abang tadi ngaji dengan imam. Abang lepak dengan imam. Lepak kedai kopi. Saya tak tahu. La ilaha illallah. Janganlah kau fitnah macam ni. Sedih hati suami sebab dah kena sound macam tu. Besok pagi imam tanya, malam ni gaji tak? Oh tak dapat mak. Dah kena balun malam tadi imam. Malam tu lepas bagi salam maghrib balik terus. Sampai rumah bini sound ni. Awal ni tak semayang lah. Tengok ayat nampak tak? Ayat. Lambat kau marah. Bila awal kau cakap tak semayang. Tu yang saya ajar orang lelaki tu, kalau balik rumah, kalau bini tegur, awal hari ni bang, start motor, keluar balik. Mana tu bang? Awal lagi. Baru dia diam. Tengok beza mak suami kita. Tengok macam mana cara. Bila sampai rumah, apa mak suami cakap? Tak makan tu. Makan. Kalau anak jawab, password dia nak jawab apa? Tadi adalah makan sikit. Sekejap. Dia tahu anak dia nak makan lagi. Sebab lauk biasa je. Telur dadah, ikan bilis, telur hancur. Hancur-hancur kan tutup api. Orang letek-letek nyawa dia sadap. Nah, macam tu lah. Lepas tu biasa makan tu baru dia tanya. Tiba-tiba balik. Faham? Tengok mak. Macam tu. Faham? Orang perempuan. Satu, lisan, mulut jaga. Lisan, mulut jaga. Yang kedua, jaga apa? Jaga mata. Pandang yang elok-elok. Macam isteri kita, suami kita. Jangan bila dah bergaduh, habis semua kau buka cerita duit gaya, semua kau buka. Jangan. Waktu elok dulu kan Nabi ajar apa? Nabi ajar barangkali mungkin ada satu perkara yang kamu tak suka dengan pasangan kamu, tapi pandanglah kebaikan-kebaikan dia. Nabi ajar. Isteri kita tak pandai goreng telur. Goreng telur je ngui. Goreng telur je ngui. Tapi lauk ikan goreng dah sedap. Nampak tak? Banyak lagi kebaikan-kebaikan dia. Yang kita boleh pandang. Kenapa kita nak pandang satu keburukan tu kita besar-besarkan? Dia tak layan saya. Dia tak pernah. Dia mengabaikan hati dan perasaan saya. Bila dah bergaduh, habis kau sebut geran tanah nama siapa, geran rumah nama siapa. Macam mana? Kan? Orang lelaki ni kadang-kadang dia berkorban. Faham? Tapi itulah orang lelaki tak boleh pakai ayat berkorban. Yang boleh berkorban orang perempuan ni. Saya berkorban macam-macam untuk keluarga ni. Semua nak bahagia keluarga. Kan? Bila suami pula cakap, abang bekerja pagi sampai petang itu pun berkorban juga. Tak, itu tanggungjawab. Betul tak boleh cakap. Dan benda ni berlaku kat banyak tempat kecuali Bukit Raja. Tu kena cover, siap-siap. Kan tak panggil lagi kan. Itu juga kan. Jadi, mana kata mata, pandang yang elok-elok. Pandang yang dapat pahala. Pertama, pandang apa dapat pahala? Pandang mak ayah dapat pahala. Pandang mak ayah. Buat video call. Lepas tu mak ayah dah tak ada kan? Sedekahkan Fatihah untuk dia doakan. Ruh Allah yarham. Supaya diletakkan di kalangan orang beriman dan bertakwa. Jangan lupa ni, hari ni mak boleh telefon. Kau tak nak tengok
Muka mak kau. Macam tu kan. Tak dengar ceramah dalam tadi. Yang kedua, pandang apa? Pandang muka suami, pandang muka isteri. Pun dapat pahala. Dengan syarat, pandang muka suami dan muka isteri sendiri. Ya. Muka lelaki orang tengok. Muka suami sendiri, pandang. Sambil lipet kain. Yang suami pula tengah sasana, tengok bini lipet kain. Alah, bini aku. Dengan baju binatang. Rambut kombak. Sian tengok. Yang bini pula tengah lipet-lipet kain, nampak suami terlelap kat sofa. Allah. Seburuk-buruk makhluk dosa. Itu dosa. Kalau cakap macam tu dosa tau. Tu jangan. Cakap yang baik-baik aja. Nampak kan? Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Ini majlis nak apa? Sarung cincin. Buat khatam Quran dulu. Live. Siap pasang speaker tu daripada surau ni buat khatam Quran kat surau. Live satu taman dengar dia mengaji. Allah zina bangang betul baca tu. Panjang pendek pun tak ada, buat pula live. Tak usahlah. Hati-hati. Hati jangan. Mengaji. Baca dapat pahala, baca dan hafal lagi besar pahala. Baca, hafal dan faham lagi besar pahala. Baca, faham, hafal, tadabbur, buat apa disuruh dalam Quran lagi besar pahala. Dan yang keempat, pandang apa dapat pahala? Pandang Kaabah dapat pahala. Sebab orang dulu-dulu kalau balik daripada umrah, balik pada haji, dia beli frame gambar Kaabah tu, dia gantung kat sini, dia tengok. Tengok apa pahala? Kita sekarang boleh tengok live pula. Macam mana kat Mekah sekarang? Tengok live, pahala. Bang kat sini bang yang kain anak. Dekat sudut nampak tak? Yang kain ihram abang tu tanggal. Tengok. Kan? Saya bawa balik 4-5 hari. Nanti 2 bulan ni pergi lagi. Tahun ni galak betul pergi. Baru pergi lagi kan. Tengok Kaabah dapat pahala. Tu yang dulu makcik tu meraung makcik tu. Kenapa makcik? Hari tak nampak Kaabah. Sian makcik. Ini Madinah tau makcik. Memang tak jumpa Kaabah tau. Dekat Masjid Nabawi tu berkelintau dia cik Kaabah memang tak jumpa. Pernah meraung balik. Nanti lagi 5 hari kita pergi Mekah, kita tengoklah cik ya. Ada sekali tu saya pergi, dia tengah kepung. Kaabah tu dia tengah buat maintenance apa tak. Kepung. Balik baru buka. Itu kadang rezeki. Rezeki masing-masing. Baru-baru ni ada satu grup tu saya pergi bulan 9 hari. Daripada Mekah nak pergi Madinah. Daripada Mekah dah 10 beg. Entah apa dia Bali pun tak tahu. Itu ada satu hamba Allah tu. Dia boleh kat kedai siap-siap. Tasbih. Dia boleh sejadah kecil. Boleh minyak atar. Dia boleh dah letak ke rumah dah siap packing. Jadi besok balik tinggal nak bagi. Tak adalah dia boleh kat sana lah. Ada orang macam tu. Allahuakbar. Ni mata. Mata pandang yang ada elok. Pandang suami pahala, pandang isteri pahala, pandang mak ayah pahala, pandang Quran. Itu juga pandang Kaabah dapat pahala. Ketiga, hati. Tak boleh asal makan ni hati. Jaga hati. Buang benda-benda tak baik dalam hati kita. Buang tamak. Buang tamak. Sebab hari ni kita pun tak adalah bajet makan tu sampai ramai sangat ni. Kita bajet mungkin dalam 500 je. Tak sangka pula yang datang 20,000 orang. Jadi jangan tamak. Contohlah kalau kita ambil makanan kan. Tengok ayam tinggal 5 ketul. Belakang ada 7 orang lagi. Dapat tak kita? Bang, saya tak makan ayam, ambil lah. Macam dapat tak? Tak dapat dah tuan-tuan. Kita ambil zam. Tinggal 4 pandai lah. Itu ramai. Yang itu ramai tuan-tuan. Yang itu ramai. Kita ni tak adalah sampai tahap sampai tahap menyusahkan diri sendiri. Tak ada. Dia ithar, persaudaraan dalam Islam ni ithar, mengutamakan kepentingan orang lain melebihi daripada diri sendiri. Kan?
Macam mana kan? Susah nak buat tu. Kalau tak dapat tu pun ada satu standard sekali. Yang satu standard lagi yang rendah sikit. Nama dia Salamatus Sadri. Belapang dada. Tak dapat kadang. Bergaduh. Kejiranan mau bergaduh. Macam rumah ni kan. Nak masuk ke sini kan leceh sikit. Ada gated kan. Gated kan. Pengawal keselamatan pula kadang jenis yang tak faham bahasa. Tak bukan sini. Tempat lain. Dia jenis yang bergaduh dengan orang kan. Orang ni pula ni. Sebab pernah berlaku. Dia kalau yang jenis skim penduduk tu memang daripada awal memang gated guarded, biasa tak ada masalah. Ni jenis yang mula-mula tak ada gated dan guarded. Tiba-tiba nak wujudkan. Oh bergaduh lah masa tu. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Berlaku di Enstek nilai dulu. Saya dulu jadi pengarah undang-undang. Ada orang tu baru pindah daripada Putrajaya, pindah situ. Rumah situ ada 400 unit. Tapi yang dah duduk 200 lebih. Yang baru pindah ni tak setuju palang tu ada. Sebab dia tengok agreement tak patut tak ada palang. Habis surat tu dia kata dia hantar surat ke Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Pegawai Menteri Dalam Negeri. Dia salinan kepada persatuan penduduk. Hara lah persatuan penduduk ni. Janganlah dia kata. Kenapa ni kita boleh bincang. Buka. Saudara persatuan penduduk ambil keputusan ambil syarat macam ni lah. Ambil kad ni percuma, access card ni, takkan terbuka lah palang tu. Tak payah bayar bulan-bulan pun maintenance fees. Kami bagi je. Bagus tak bagus? Macam itulah persetujuan persatuan penduduk. Tak, buka je. Dia suruh buka je. Orang ni lahir salah hari bulan kan. Jadi, nak buat macam mana tu? Dia memang daripada kecil tak campur orang. Dia campur bau kan. Macam tu. Dia fikir kepentingan orang lain juga. Jangan fikir diri sendiri. Apa-apa lagi dah cari. Baru masuk kat dalam kawasan masyarakat tu cari pasal. Ada orang macam tu. Tapi kata Imam Al-Ghazali, salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Sebab kadang-kadang kita kena kaji. Kenapa dia jadi macam tu? Rupanya dia dulu memang berpindah gandah. Dia tak pandai nak bercampur dengan orang. Kita tarik dia. Tentu. Kan? Istiqamah. Kemudian, hati ni buang tamak. Kedua, buang apa? Buang sombong. Jangan sombong-sombong. Lagak kan? Tak usah. Macam masuk kan, sampai-sampai kat sini saya tengok. Bagus. Memang humbler. Bahasa baku. Pengusi surau pun humble. Inilah surau ni dulu ustaz. Oh lah ilah lawyer ke? Kata baru tahu. Memang tak. Nak azan dulu. Jadi mana kata buang sombong. Tak ke mana pun kesombongan kita. Kan? Buang sombong. Nak belagak dengan apa? Dia dekat pejabat pangkat nombor 1 tu jangan main-main. Tiba-tiba kat dinding. Pencen. Sampai masa pencen. Saya macam saya lah. Dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat diskaun 10%. Kad pesara. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo tempat lah. Ada satu hotel kat Shah Alam tu saya tunjuk kad pesara. Ustaz dia buat kelakar boleh tak? Dia kata tu. Kenapa? Nak sombong dengan apa? Kan? Macam ni. Bila sampai kan? Sama Kan Nabi kata, sesungguhnya manusia itu sama jadi sisi Allah. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaan. Jadi tak payah nak sombong. Macam hari ni kan? Tetap. Macam-macam ragam. Ada yang tengok. Mula sampai habis. Ada orang kejap tengok. Kejap buka, kejap tutup. Kejap buka, kejap tutup. Hebat orang ni. Sebab dia sambil dia dengar, dia zikir. Ada orang yang paling hebat sekali. Sepanjang ceramah. Zikir. Itu zikir. Sangka baik. Itu cakap tadi tu. Jadi kita jangan sombong. Tak ke mana pun. Sombong nak Samsul Lebat ni. Nak sombong berapa lama? Tu saya cakap dengan sisi abang ceramah 2-3 tahun lagi. Besok abang dah duduk rumah. Jangan kau muntah nak buka abang. Sudah lah. Ya. Saya pun tak faham kenapa penceramah lain kalau batal program okey je. Sampai saya nak batal kena marah. Kenapa? Kan? Tapi tak apalah. Tu yang tak jadi batal. Enggak boleh batal. Tak boleh. Tak ada lah.
Itulah. Jadi jangan sombong. Dan begitu juga jangan dengki. Dengki tak puas hati dengan orang. Tak apa ditolan dalam perut tu. Oh, tak puas hati dengan orang. Pagi-pagi dia sarapan penyongek tu. Tengah hari makan tebuan. Tu hati tu tak elok. Nampak orang beli kereta marah. Nampak orang tukar sofa baru marah. Apa masalah? Kan? Kita pergi rumah dia, buat-buat. Cari alasan nak berbual dengan dia. Duduk free. Tak ada masalah. Tak perhati dengan orang. Bini orang tu lawa pun marah. La ilaha illallah. Bini orang tu memang nampak lawa sebab kita jarang-jarang tengok dia. Bini kita dah hari-hari tengok kojak kombang, kojak kompi, kojak kombang, kojak kombi. Mari tu gak yang kau puja-puja dulu. Dah lah. Kan? Macam tu ya. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin. Walaupun isteri kita tidak secantik Maya Karim. Tutup lampu sama. Susah pening-pening kepala. Kan? Lawa lah tu bini kita tu lawa kat mata kita. Sudahlah. Dah lah pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Macam mana buat tu? Anak ke rumah aku. Suami aku pun baik. Tak pernah tak ambil berat. Dah makan belum? Dah solat belum? Tunggu abang balik. Oh, Akbar. Kan? Betul. Saya ni pesan ke orang kata tuan, saya pun jarang balik rumah. Betul tu. Bila ceramah tajuk kejiranan, kena baik-baik. Saya pun jarang jumpa jiran saya. Macam mana? Dia pun cakap. Bila saya buat jamuan ke, dia orang datang rumah saya kata, tak apa, faham. Dia kata tu kan. Belakang tak turun tuan. Kan? Jadi kita jangan sombong. Sombong ni pula dalam Islam ada 3. Ujub, riak, takbur. Kadang-kadang ada seorang tu dia ada 3 sekali. Ujub. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku ni. Contoh, dia dalam hati. Dia dalam hati ya. Dia tak cakap. Kan? Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Paling sadap ke kajian ni suara aku dia kata. Tuan-tuan. Dalam hati dia tak cakap. Ujub. Riak tu tunjuk ke orang. Lagi dia tarik-tariknya. Lagi dia buatnya. Contoh. Dia masuk sampai kat surau. Tak ada orang. Dah 3 hari berturut-turut dah aku awal datang surau. Ujub dalam hati. Ibu semayang. Allah. Bismillah. Terdengar bunyi sliding door kat belakang. Ada seorang jemaah masuk. Berbunyi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu riak sebab nak tunjuk ke orang. Yang ketiga, takbur tu dah mula cakap. Kau perasan tak? Dalam tempoh 2-3 hari ni, siapa paling awal datang surau? Memang kau lah. Itulah tu. Nampak? Itu tak bohong. 3 dia ada. Jadi hati-hati. Tak ada benda pun kan. Tapi kadang ada kat perangai orang ni lain sikit. Anak kau SPM dapat berapa? Alhamdulillah. Perempuan tu puas dengan cover-cover. Anak kau dapat berapa SPM? Alhamdulillah, bolehlah nak sambung belajar. Cakaplah berapa? Bolehlah. Alhamdulillah. Dia tak nak cakap. Tak apalah. Tak ingat. Kau jangan nak tipu. Kau cakap dengan aku. Itu pun tak nak beritahu. Cakap je lah. Dia dapat straight A's. Tu belagak. Tadi kau yang tanya. Kawan tu puas dah nak rahsia. Allah, kesian betul kan. Lah, tadi kau yang tanya. Aku cakap. Aku mula tak nak cakap. Kau yang suruh aku cakap. Aku cakap aku belagak pula. Itu penyakit juga tu. Kan? Jadi jangan kita dengki. Dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jangan dengki. Kalau kita tengok kan dalam media sosial, nampak ada orang kena tangkap pasal rasuah. Kita nampak orang kena tangkap pasal ada benda yang dibuat, bunuh ke apa semua. Terus tadah tangan. Ya Allah, kau berikanlah kekuatan pada mereka ini. Dan jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Tentu
Ini kita kutuk. Itulah dia tak bersyukur. Itulah dah elok-elok kerja, buat perangai macam ni. Kita belum diuji. Jangan cakap-cakap macam tu. Cakap bangga sangat. Abang macam mana pun, abang tu abang sibukkan dia, abang pergi surau. Abang tak fikir pasal perempuan lain. Itu semua dunia semua. Cukuplah kamu bagiku. 2-3 minggu lepas tu, cawangan baru dibuka. Jangan apa? Dia kan, yang huha-huha, yang cakap-cakap tu, tuan tak usah risau. Dia yang ngejeki surau yang macam ni, tu hati-hati. Hati-hati. Ini contoh. Contoh. Kan? Iya. Ini saya bukan menuduh. Tu suruh hati-hati. Ya. Kan? Kalau yang bawa kereta, hui, lawa makwa tu. Tu okey tu, normal. Yang nampak pun, astagfirullahalazim, hati-hati. Macam tu. Macam tu. Allahu Akbar. Contoh. Bukan menghasut ni contoh. Kemudian perut kita, jangan benarkan benda haram masuk dalam perut kita. Istiqamahlah benda tu. Jangan. Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, dan saya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Kadang-kadang kan contoh air ni kan, air kalau air tu memabukkan, tak boleh. Kadang air tu elok dah, air mineral. Tapi duit yang digunakan untuk membeli air mineral tu daripada sumber yang tak halal, pun tak boleh ingat. Makanan ni, boleh tak makan makanan ni? Contohnya, ini tak boleh makan ni, kecuali darurat. Daging yang paling sedap sekali, daging apa dalam dunia? Nombor 1, daging paling sedap menurut kajian adalah daging manusia. Itu sebab ada puak cannibal tu dia boleh makan daging orang. Sebab lembut, dia tengok. Tapi janganlah try dia gigit daging lelaki tu malam ni tidur. Maksudnya, kalau dimasak lah memang sedap lah. Yang kedua, daging bab 1. Babi lah, kalau payah faham lah ambil buat tu lah. Orang saja pakai ayat elok. Memang daging babi sedap. Saya tak pernah rasa. Kan, tapi kajian memang sedap. Cuma tinggal lagi, bak kata orang Bukit Raja tu, it happen to be. Daging yang pertama, yang kedua tu haram dimakan kecuali kalau darurat. Macam contoh kita naik kapal tengah laut, dah lapar sangat, dah tak ada, kita boleh makan anggota badan kita. Contoh tiba-tiba lockdown sekali lagi, kita tak ada makanan, hari tu kita lockdown, boleh tak keluar pergi pasaran? Ni tutup betul, bahaya sangat. Contoh itu yang 40,000 ni salah satunya ni speaker kan. Jadi kebetulan lockdown, kita lapar ni, macam mana? Lalu seko bab 1. Kita pun boleh tak kita makan? Boleh, sekadar untuk hidup. Jangan beryoyo pula, bang telinga ni masak kicap. Hidung ni kita goreng garing bang. Tak boleh dah, dia hanya sekadar untuk hidup saja. Bukannya sampai beryoyo. Ya. Okey. Jadi itu perut. Kemudian apa? Yang kelima, tangan. Makna perbuatan kita, buat benda-benda baik, buat benda-benda tolong. Macam tadi kita cerita pasal sedekah kan, cepat bagi duit, cepat bagi sumbangan. Sekarang ni boleh transfer online. Okey, ambil nombor akaun surau. Nombor akaun surau dia pakai bank mana? Bank Islam. Nombor akaun dia 05 012 02 033 8212. Syamsul Amri Ismail. Itu akaun saya tu, jangan. Tak adalah akaun surau An-Nur. Ambil nombor akaun. Pagi besok kan, kalau ada rezeki benar-benar malam ni dah bagi, pagi esok sebelum subuh tu transfer. Apa? Nombor akaun. Bank Islam Malaysia Berhad.
Description, doakan saya kaya. Amount, RM1. RM1 kalau semua bagi RM1, ambil lagi lah 40,000 tu. Kan? Kita cepat-cepatkan. Saya dulu kan cakap apa tau? Saya pernah dengan arwah Datuk Nasir Wahab. Saya dengan Abang Samsul Gau-Gau. Di Bukit Raja ni lah, ada satu masjid nak dibina. Masjid Bukit Raja. Nak kutip dana masa tu 9.8 juta. Saya ingat. Dia buat dinner dekat majlis makan malam di MSU. Makin nak habis lah ceramah ni. Gurau. Dekat MSU tu masa tu, saya apa tahu tak saya berbual apa dengan Abang Samsul Gau-Gau. Bang, bila dapat ni bang? Banyak waktu 9.8 juta nak. Rupa-rupa masa tu dah ada 8.6 juta. Dalam tempoh 2 tahun. Jadi tuan-tuan, ini surau ni baru 2 juta lebih kita dah dapat. Tinggal 40,000 je lagi. Bagilah. Tak dapat bagi RM10, bagi RM50. Tak dapat bagi RM50, bagi RM100. Transfer je. Sebab semua kos. Cuba tengok. Kipas, kapet, aircon, penceramah. Tak, saya tak cakap saya. Saya tak tahu bayar berapa. Saya okey. Saya orang bayar RM1,000 saya ambil. Bayar RM50 pun saya ambil. Ya. Tapi itulah sekali tak datang lah. Adalah gurau gurau. Jadi mengapa manusia ni kena istiqamah nak melakukan kebaikan? Sebab dalam kehidupan ni ada 2 jalan yang kita kena pilih. Sama ada jalan baik, jalan tak elok. Jadi tangan tadi buat yang baik-baik, tolong orang. Dan yang terakhir sekali, yang keenamnya, langkah kaki. Langkah ke tempat-tempat yang baik. Tentang surau, tempat yang baik. Dan yang ketujuh, ketaatan pada Allah dan Rasul. Jaga. Kenapa kita nak ubah diri kita? Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10 yang bermaksud demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan membawanya pada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Kan? Macam tu. Awasilah iman kita. Semakin kita dekat dengan melakukan kebaikan, semakin galaklah iblis akan mengganggu kita, menghasut kita. Jangan. Dia akan kacau kita. Dia takkan semudah itu, kan? Takkan semudah itu kita nak buat benda baik sebab akan diganggu oleh syaitan dan iblis. Beristiqamah dalam satu amalan kebaikan akan bawa banyak manfaat, termasuk meningkatkan potensi diri dalam satu perkara. Tekun dan istiqamah dalam tugas menjadikan dia semakin mahir dengan kerjanya. Ya? Begitu juga seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dapat mengawal gangguan emosi dan perasaan seperti kecewa atau putus asa. Bagi memastikan istiqamah itu terhasil, maka ada beberapa tahap. Yang pertama, istiqamah hati. Istiqamah hati itu sentiasa memelihara hati daripada perkara-perkara syirik, riak, dan menyuburkan hati dengan sifat-sifat ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi di Malaysia ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Itu maknanya tak ikhlas tu. Malahan ikhlas ini kalau kita tengok tahap yang tertingginya adalah buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanya daripada Allah semata-mata. Contoh kita bagi sumbangan malam ni bagi 100, ada yang bagi 1000, ada bagi 500. Kita pun sedar kita tak akan dapat tunai dalam tunai sama mungkin. Tapi Allah bagi benda-benda lain. Allah bagi kawan yang baru. Allah bagi kesihatan. Allah bagi orang tiba-tiba cari kita nak bayar hutang lama. Aku pun dah lupa dah hutang. Tuhan bagi anak yang baik, Tuhan bagi suami yang baik, Tuhan bagi isteri yang solehah. Itu juga ada benda, yakin. Tahap yang kedua adalah istiqamah lisan, iaitu memelihara tutur kata daripada ungkapan cela
dan sentiasa berkata benar, jujur, tidak berpura-pura, tidak bermuka-muka, tidak berdolak-dalik seiring dengan tindakan yang dilakukan. Dijaga betul-betul mulut dia. Dia tak cakap benda-benda yang tak baik, tak cakap kata-kata kesat. Ya. Tak sedap, beritahu kami. Kalau sedap, beritahu kawan. Kat kedai makan kan dia letak je. Kawan tu beritahu lah, tak sedap. Tak sedap masak sendiri. Tadi kau yang cakap tak sedap beritahu. Kan? Tu ada orang macam tu tu. Kesian orang ini. Berniaga, orang yang berniaga ramai yang struggle kan. Bukan senang. Kan? Ujian. Tapi rezeki tentu ada, Allah tentukan untuk kita. Jangan kita ni. Orang yang kerja makan gaji, lain pula cubaan dia. Lain pula dugaan dia. Kan? Gaji suami isteri, combine RM10,000 lebih. Tapi anak-anak yang nak sekolah ramai. Yuran nak kena bayar. Masing-masing nak kena beli buku. Bukan semua orang. Senang. Tiba-tiba diesel pula naik harga. Macam tu. Rupanya ada jalan keluar Tuhan bagi kat kita. Iaitu rupanya diesel naik di Semenanjung saja. Jadi kita isilah minyak kat Sabah Sarawak. Muatlah balik sini. Tak adalah maksudnya mungkin carilah alternatif lain. Janganlah bawa yang mahal-mahal tu, susah. Rezeki yang risau. Yakin Allah bagi rezeki, bukan manusia. Itu yang Malaikat Jibril kata, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada bangunnya waktu malam beribadah pada Allah, dan keperkasaannya terletak kepada ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Itu Malaikat Jibril beritahu. Begitu juga tahap yang ketiga adalah tahap istiqamah perbuatan. Maknanya dia jaga betul-betul semayangnya, mengajinya, sedekahnya, dia jaga. Kemudian langkah untuk menangani tiadanya istiqamah, langkah yang pertama muraqabah, iaitu mengingati Allah dengan cara berfikir, merenung, meneliti kebesaran ciptaannya. Saya kalau ingat balik lah zaman dulu waktu belajar dekat UiTM di London Lalu Gajah Melaka dan sambung degree di Shah Alam, antara tempat yang selalu saya datang Bukit Gajah lah, Bukit Gajah. Dah lain betul Bukit Gajah. Bangunan pencakar langit. Jalan pun dah sesat sekarang. Tiba-tiba tadi terlajak pula kat Syapadu. Itu yang lambat sampai tadi semuanya. Kan ikutkan dekat dah tu sampai kan. Macam mana? Keliru. Jalan dah terlalu banyak. Tengok gaya pun semua good-good je kan. Have kan tu kan. Betul. Nampak? Dah berubah. Dulu saya datang tak macam ni. Bukit Raja ni. Hebat betul. Banyak perubahan. Tu yang apa nama tu? Flyover yang ketapi-ketapi ni kan. Tinggi ni. Saya rasa macam ni dulu. Masa malam-malam dekat Shah Alam suka duduk yang dekat apa? Dekat Menara Maybank belakang tu kan. Ada kedai tepi jalan tu. Dulu. Mihun goreng tu sedap betul. Dulu. Dululah. Malam ni tak tahulah. Macam tu. Kedua, muwahadah, iaitu iltizam seseorang atas nilai-nilai kebenaran Islam kerana dirinya telah beriktikad dan berikrar di hadapan Allah. Dia nak ubah diri dia. Dia nak jadi orang yang baik. Muhasabah, sentiasa melakukan perhitungan. Sebelum tidur tu fikir, Allah, banyak dosa aku kat suami aku. Aku tinggi suara dekat dia, ya Allah. Orang perempuan senang masuk syurga. Saya baru tahu 4 hari lepas punya hari lelaki sedunia. Sebab radio, telefon, apa pandangan, apa nasihat pada orang lelaki, itu baru tahu. Saya pun baru tahu. Orang perempuan kena jaga aurat, orang perempuan kena pakai tudung, orang perempuan kena jaga batas pergaulan, orang perempuan senang kena fitnah, orang perempuan kena pakai stokin, tutup aurat sempurna. Orang lelaki tak seteruk itu. Tapi orang perempuan kalau dia reda dan taat, Allah janjikan syurga untuk dia. Orang lelaki kalau pakai tudung, neraka. Orang lelaki kan. Orang lelaki dia tak perlu ni, tapi
Dosa dia dah ada dia kena tanggung. Dosa isteri dia pun dia kena tanggung. Dosa anak dia kena tanggung kalau dibiarkan. Makcik dia, ada seorang mak saudara dia dah tak ada saudara waris lain, kita waris yang ada. Dan dia bergantung pada kita, pun kita tak jaga pun kita tanggung. Amin. Itu sebab orang perempuan. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah keluarga, taat perintah suami. Apa yang dijanjikan Nabi, Nabi kata masuklah ke dalam syurga, ikut mana-mana pintu, ikut pilihan hati kamu. Tengok kelebihan perempuan. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Semua dengan aku. Termasuk yang bercakap ni. Jadi orang perempuan, nak masuk syurga tak? Nak kan? Mulai hari ni, apa yang lelaki kita nak, pergi lantak dia. Kita setuju je. Faham? Memang tak pagi dah ceramah pagi dia tu. Gurau. Yang baik-baik aja. Faham? Betul. Jangan sangka buruk. Yang baik-baik aja. Macam tu dia. Orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki susah. Mana pernah dengar? Lelaki yang taat perintah isteri masuk syurga tanpa hisap. Mana ada? Lagi teruk dia ada. Kan? Betul. Kemudian mu'aqabah, seorang yang menghukum terhadap dirinya sendiri atas kesalahan dilakukan. Dia sendiri hukum, ya Allah banyaknya dosaku, ya Allah aku dah buat macam ni, ya Allah ampunlah dosaku. Dia pun hukum diri dia dengan sedekah, dia hukum diri dia mengaji, hukum diri dia solat, hukum diri dia. Itulah. Dengan amal. Kemudian mujahadah, seorang berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu dan mengamalkan seluruh nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Begitu juga Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, lakukanlah amal mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah SWT tidak jemu, sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah SWT sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi, apa pun walaupun sikit buat. Dan sentiasalah kita istiqamah dan berazam mengekalkan amalan-amalan kebaikan yang fardu dan yang sunat. Ni bila orang semayang wajib, dia semayang. Bila orang semayang sunat, dia relax, dia sandar kat dinding. Kau buatlah, aku dah banyak. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Sebenarnya kita nak cover balik kan. Solat kita mana yang kurang-kurang waktu tu semayang wajib tadi. Kedua, berpegang teguhlah pada akidah yang benar dan jauhilah syirik. Kita kadang tak perasan, kita cakap dia satu-satu yang boleh tolong kita. Ucap balik semula. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah-tengah mati. Siapa ngajar? Terantuk kepala, hantuk balik semula. Sambil kan? Hantuk kali kedua lagi kuat daripada yang pertama, langsung mati. Nampak? Tu kadang kita memang cakap tu, aku mesti tak dapat ni lah. Memang nasib aku tak baik. Ayat dia. Dia seolah-olah komplain pada. Sebab Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Kemudian sucikanlah hati dengan menghayati sifat syukur atas segala kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Latih diri untuk mengagumi kebesaran dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah yang tak baik. Lazimilah pakaian takwa dan patuh syariat. Jaga. Begitu juga sesa tabah menghadapi ujian, cabaran dan dugaan hidup. Menerusi sifat sabar. Ada berapa perasaan kena ada 5. Pertama sabar. Sabar banyak-banyak. Itu sebabnya kalau kita ambil lah satu cawan air. Kita ambil satu gelas. Kan? Kita letak garam. Kita curahkan air kacau. Kalau kita minum jadi apa? Jadi apa? Masin. Tapi kalau kita ambil amount tadi, garam yang sama, letak dalam satu baldi. Kita kacau baldi yang penuh. Adakah rasanya semasin minum air dalam cawan tadi? Tak. Sebab itulah kena lapangkan hati kita. Sabar. Supaya kita taklah rasa semasin orang yang tadi itu. Kedua, syukur dengan apa Tuhan bagi kat kita. Nabi kata orang yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Tuhan bagi ni ada sebab. Adalah benda lain Tuhan nak bagi kat aku.
Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita dulu masa kecil-kecil, mak kita tegur kita, kita pun tak puas hati. Benda tu tak boleh, ni tak boleh, tak boleh. Benda pun tak boleh. Tapi bila kita dah dewasa, dah ada anak, ada keluarga, baru kita faham apa yang mak kita pesan dulu. Patah jarum di dalam poti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah, sukar nak dimengerti. Rupanya penawar bertahun-tahun. Jaga. Kemudian begitu juga yang keempat, redha. Redha. Apa maksud redha? Insya-Allah saya tanya, saya jawab balik semula. Redha ni maksudnya menerima dengan hati yang ikhlas. Kalau terima dengan hati yang sakit, tak puas hati, itu namanya pasrah. Dia ada beza. Redha dengan pasrah. Pasrah terima dengan hati yang sakit. Redha terima dengan hati yang ikhlas. Allah bagi aku ni, Allah uji aku ni, Allah sayang aku ni. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlaskan hati kita. Macam saya sebut tadi, mengharapkan pengiktirafan daripada Allah semata-mata. Kita takkan kecewa. Mengharap pada manusia, minta-minta lah tolong aku, minta tolong aku. Sekali tak tolong, kecewa. Tentulah. Manusia tu pun bergantung pada Allah. Kenapa pula kita nak bergantung pada dia? Doa lah banyak-banyak. Doa, ya Allah, ampunilah aku. Ingat yang perempuan, mengadulah dengan menadah tangan kepada Allah Ta'ala berbanding mengadu di media sosial. Sikit-sikit update status. Sudahlah. Cukup sekadar ini. Kawan tu dah mula huru-hara. Apa hari ni dia cakap aku ke? Nampak tak? Ikhlaskan hati kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun, istiqamah ni kena ada. Kita takkan dapat mengecapi nikmat kejayaan itu kalau kita ni buat separuh jalan. Kita takkan dapat. Kena buat dengan bersungguh-sungguh. Macam ibadah semayang kan. Dia semayang dengan kawan-kawan semayang subuh, semayang zuhur. Subuh tak semayang. Maghrib semayang. Isyak tak semayang. Kalau orang tu nak semayang maghrib, kalau dia rasa-rasa dia nak isyak, dia tunggulah sampai isyak. Kalau dia balik, ada harapan. Balik dulu kan jumpa isyak kan? Memang tak jumpa. Kan? Sebabnya ada orang bila dia datang ke surau, datang ke masjid, dia duduk dengan ceramah. Dekat mana dia duduk? Dia duduk tempat dia solat tadi. Barang siapa yang duduk dekat tempat dia solat tu, dia mendengar kuliah, dia mengaji, dia duduk situ, dia akan dapat pahala seolah-olah dia masih lagi bersolat. Nabi kata. Itu yang ada orang bila dia dah habis main tu, dia duduk situ, dia tak gerak tu sebab dia nak pahala berterusan. Nak kena istiqamah. Kan? Macam ramai orang kat sini, istiqamah lah. Cuma kejap melunjuk, kejap ni, kejap silo, kejap dia. Kan ponik, lama betul sama serbat di ceramah tu. Jangan risau. Saya nampak tu tanda-tanda tu, saya faham. Signal tu saya faham. InsyaAllah. Saya seorang yang sangat memahami kehendak audiens saya. Jadi apa-apa pun, tentulah tuan-tuan. Istiqamah ni kena ada. Dia tak boleh separuh jalan. Cukup tuan-tuan. InsyaAllah kalau saya teruskan nanti takut dibimbangi. Berlaku huru-hara malah petaka dekat dalam surau ni. Dia marah sama-sama tak boleh berhenti dia. Orang perempuan pun nak melunjur kaki dalam telakung. Rumah. Lama betul kan. Ada yang semut-semut apa semua. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Bak kata orang. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ya. Jadi tenang-tenang ada laut sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, ya sebaik pihak suara anu menyebut rasa nak jujur. Itu saja daripada saya. Sedikit makluman kalau tuan-tuan dan puan ada masa di luar sana ada satu meja ajaib tapi dia ada yang pertama, dia barang tu bukan untuk diambil tau, untuk diboli. Boli. Jangan main sauk buat balik kan. Ambil je jangan. Yang pertama, sambal crispy mengidap air tangan Mak Samsul Debat. Itu ada. Tengoklah berapa yang ada. Satu bekas, berita baiknya dulu harga satu bekas RM15. Hari ni Alhamdulillah masih RM15. Maknanya tak terjejas dengan kenaikan harga diesel. Begitu juga ada minyak wangi SD perfume.
RM35 sebotol. Dekatkan Samsul Bat dia baru-baru lah, baru SD perfume. Dia tahan lama, standard international, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Begitu juga adanya kurta Samsul Bat yang ada logo SD ni. Ada bawa nanti bagi saiz apa semua kita akan postkan. Masya-Allah. Ada 5 color tu, tengok pilihlah color mana nak dulu harganya 79. Hari ni dia offer 75 free postage. Masalahnya belum launching lagi, tapi dia budak ni sibuk nak bawa. Bawa lah kata. Tunjuk siapa yang nak kan. Hari nak order untuk raya ke apa. Dah raya cerita dah kan. Itulah. Begitu juga ada madu kelulut, begitu juga sabun Habatus Sauda. Sabun yang berangin tu hati-hati kalau tak betul-betul boleh sojuk latu-latu tau. Tu jadi mana sabun Habatus Sauda tu ada. Nanti tengoklah. Kemudian begitu juga ada susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lembah lah. Bukan madu yang berdiri tu bukan. Yang bagus susu kambing ni tak ada bau hamis langsung. Sebab dia tak pakai kambing Bukit Raja. Tak pakai kambing Malaysia. Pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia sangat baik untuk GERD, gastrik, pedih hati. Baik untuk orang yang nak diet. Baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana mak ayah yang dah boleh sembahyang kat kursi tu boleh amalkan. Imam Masjid Fardah Palang 12 dijempol Pergi 9 6 bulan sembahyang kat kursi dia boleh sembahyang macam biasa. Lebih baik untuk orang enzima, kata-kata kulit alergik, ingat tahu minum bukan mandi, minum. Tak baik untuk perempuan yang pregnant, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Minum daripada awal. Hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli 2 90. Macam sama gitu. Satu 45, 2 80. Kemudian susu kambing coklat dan kopi susu kambing tu saya memang recommend, sedap. Dia 50 je hari ni, tak bawa duit tak apa, transfer QR Pay boleh. Salam Ustaz, balik nanti transfer boleh. Boleh, dia tak dikan sampai rumah hilang ingatan, saya redha. Jadi itu saja daripada saya. Ini yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.